Isteri kat luar sana, jangan skip video ni. Tunggu sampai habis. Untuk para lelaki, skip. Saya nak share dekat para isteri saja. Okey, lelaki dah tak ada kan? Mari dekat sikit. Kita sembang. Untuk para isteri, tahukah kekerasan Mr. P tu ada 4 tahap? Mesti suami you tak pernah bagi tahu kan? Okey, mai singgah I cerita. Kalau kita nak tahu, dalam medical punya term, kita panggil dia erection hardness score. Kita ada 4 tahap. Tahap 1, dia macam tahu. Okey, dia lembik-lembik je. Kekerasan pun tak ada. Nombor 2, dia ada keras. Dia macam pisang, tapi yang tak ada kulit. Okey, dia ada keras, nampak keras, nak masuk tak boleh. Yang ketiga, dia macam pisang, tapi ada kulit. Dia keras, tapi kalau dia masuk tu, dia tak fully, orang kata macam solid lah. Yang keempat, ini keras yang kita nak. Keras yang macam timun. Dia keras, dia masuk and dia maintain erection dia. So, suami anda yang mana satu? Balik nanti, cek kekerasan suami anda. Boleh dapatkan khidmat nasihat tentang kesihatan lelaki di Suami Sihat. Boleh klik link di bawah. Ingat, keras-keras selalu.